Alhamdulillah lah. Tapi ditaja sepenuhnya lah. Ditaja sepenuhnya tiket kapal terbang oleh Yayasan Sabah ni. Mereka ni murid-murid memang B40 lah. Betul, murid B40. Dan yang kedua, matlamat kita di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam maju Johor, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Tahun ini tahun kita, salam Johor Leads. Cikgu Podcast dibawakan khas oleh Kelab Sukan dan Rekreasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan dirakamkan dari studio penyiaran Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Santai-santai, janji sampai. Bersama-sama saya pada hari ini adalah rakan host saya yang akan bersama-sama dengan saya untuk kita berbicarakan berkaitan dengan asrama Malaysia. Okey, saya persilakan rakan host saya untuk memperkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rakan setugas dengan Cik Hanif. Perkenalkan diri, nama Afifah daripada PPD Kulai. Okey, dah lama terlibat dengan podcast ni di Kulai? Oh, di daerah kita dah biasalah benda tu. Tapi bila dekat peringkat negeri ni kan, dia lain jugalah debaran dia tu. Okey. Untuk sama-sama dengan saya juga pada hari ini, kita bersama-sama dengan dua orang ahli panel, okey, yang datangnya daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dengan ini saya mempersilakan Puan Nur Anidah untuk memperkenalkan diri. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Puan Nur Anidah binti Ismail, iaitu penolong pengarah hal ehwal murid dari Subunit Asrama Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan saya juga adalah merupakan pengurus Asrama Malaysia, iaitu Amal Johor. Dah lama? Kalau ikutkan dari segi portfolio, saya di Jabatan Pendidikan, saya dah berkhidmat bermula daripada tahun 2020 bulan Januari, dan pada masa tersebut saya memegang portfolio subunit buku teks SPBT. Kemudian saya berubah portfolio pada tahun 2025, tahun lepas lah, bulan 7, saya memegang portfolio asrama harian. Sebenarnya walaupun asrama harian, namun begitu asrama-asrama yang lain juga masih lagi di bawah kami lah, tapi pengkhususannya asrama harian. Okey. Bagaimana pula dengan kita punya panel kita yang kedua? Sila perkenalkan diri. Okey, nama saya Cik Syuhada binti Muhammad Ramzan. Saya Ketua Warden di Asrama Malaysia Johor. Berkhidmat dekat asrama saya rasa start daripada saya posting 2013 tu sampai dah sekarang ni. Lama. Lama. Pengalaman banyak. InsyaAllah pengalaman. Boleh lah. Okey. Bersama-sama kita pada hari ini Cikgu Podcast. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu Podcast dan follow TikTok Cikgu Podcast. Okey, hari ini kita nak bincangkan tentang topik yang menarik Cik Hanif. Yang menarik, yang saya rasa pun saya pun baru juga tahu ni. Jadi memang tak salah lah kita hari ini berada di sini hari ini dengan tajuk Level Up Your Future bersama Asrama Malaysia. Ya, betul. Bila kita sebut asrama ni, bermacam-macam perkara yang kita dengar sekarang ni. Okey, macam-macam perkara berlaku. Cik Hanif dulu duduk asrama ke? Oh, saya tidak pernah duduk asrama. Okay. Tapi bila kita beberapa bulan yang datang, tahun-tahun lepas, isu-isu asrama ini hangat diperkatakan. Okey. Tapi untuk hari ini kita hanya fokuskan kepada asrama Malaysia lah. Okey. Dan kita pun telah berkenalan dengan dua orang ahli panel kita. Okey, kedua-duanya saya yakin dan cukup berpengalaman pada kita untuk membicarakan topik Level Up Your Future bersama asrama Malaysia ini. Okey. Baik, untuk soalan yang pertama, apa sebenarnya asrama Malaysia ni, Puan Anidah? Okey, sebenarnya asrama Malaysia ni dengan kata singkatannya kita panggil Amal lah. Amal, dan asrama ini di negeri Johor adalah merupakan sekolah menengah perempuan Sultan Ibrahim. Yang mana asrama Malaysia ini wajib menempatkan murid-murid dari pelbagai kaum. Dia mesti ada perpaduan. Kebiasaannya kalau kita tengok asrama harian ni, majoritinya adalah kaum Melayu. Tapi di asrama Malaysia tak boleh begitu. Dia mesti ada pelbagai kaum dalam nisbah 4-5
nisbah 3, nisbah 3. Iaitu 4 tu ialah kaum Melayu, 3 adalah kaum Cina dan 3 adalah kaum India. Yang kaum lain-lain dia akan termasuk dalam kategori nisbah Bumi Putera, iaitu kaum Melayu lah. Maksudnya 4 tadi lah, Ya, nisbah 4 betul. Sebab itu kalau kita tengok di asrama Johor ni, sebenarnya kita ada kaum lain-lain yang mana sebenarnya daripada kita ada kerjasama dengan Yayasan Sabah untuk salurkan murid-murid di sana lah yang B40 ke asrama tersebut. Ramai tak murid Sabah ni? 9 orang yang baru kemasukan yang tingkatan 1 ni, sebenarnya kita beri penuntukan nisbah dia 10, tapi yang dihantar ada 9 lah, alhamdulillah. Tapi ditaja sepenuhnya lah. Ditaja sepenuhnya tiket kapal terbang oleh Yayasan Sabah ni. Mereka ni murid-murid memang B40 lah. Betul, murid B40. Dan yang kedua, matlamat kita di asrama Malaysia ni adalah memang first thing is perpaduan. Sebab itu nisbah pelbagai kaum ni mesti ada lah. Dan kenapa kita wujudkan asrama Malaysia ni? Sebab kita nak murid-muridnya mewujudkan satu sikap toleransi, belajar untuk hidup keserasian dalam masyarakat yang majmuk, dan mewujudkan perpaduan nasional. Jadi dalam satu dom tu ada Melayu, Cina, India, semua Melayu, dicampurkan. Cina, India yang dicampurkan, duduk tinggal bersama, buat aktiviti bersama. Termasuklah sebenarnya bukan murid saja. Kita ada pemufakatan dengan ibu bapa. Ibu bapa pun terlibat dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Jadi kalau datang ke asrama Malaysia ni, pelbagai kaum yang wujud, memang kita nampak orang kata satu Malaysia tu wujud di asrama Malaysia. Adakah nisbah-nisbah itu mencukupi ataupun perlu dicukupkan? Okey, sebenarnya kalau ikutkan nisbah dia, disebabkan itulah kehadiran kami hari ni untuk buat satu promosi yang kita harapkan kaum-kaum yang selain daripada bukan Melayu ini, silalah memohon ke asrama Malaysia kita. Ada kekosongan lagi lah ni. Ada banyak, dan seterusnya nanti kita akan terangkan enrollment berapa banyak yang kosong untuk murid-murid bukan Melayu, khususnya lah. Okey. Okey, saya terlupa. Ada satu perkara lagi. Asrama Malaysia ni, kita dah tahu asrama Malaysia kat Johor. Tapi sebenarnya dekat Malaysia ni ada berapa? Sebenarnya dekat Malaysia ni kita ada 4 asrama Malaysia. 4 saja. Ya, 4 sahaja dalam satu Malaysia ni, 4 buah sekolah, dan semua sekolah ni memang adalah merupakan sekolah yang dah terkenal lah kalau saya sebut nama-namanya. Yang pertama sekali kalau di negeri Johor sendiri ialah yang saya sebutkan tadi, Sekolah Menengah Perempuan Sultan Ibrahim, atau lebih dikenali dengan sekolah kita panggil SIGS. SIGS Johor Bahru. Of course bila saya tanya di Pulau Pinang pun murid-muridnya kenal tak SIGS, dia kata kenal. SIGS Menengah lah. Betul, SIGS Menengah. Okey, yang kedua kita ada Victoria Institution di Kuala Lumpur, yang mana Victoria Institution ni menempatkan pelajar lelaki sahaja. Jadi kalau ni anak memohon ke Victoria Institution ni mesti pelajar lelaki lah. Kalau SIGS tadi pelajar perempuan. Okey, dan seterusnya ketiga kita ada di luar Semenanjung kita, iaitu di Sabah dan juga Sarawak. Kalau di Sabah kita ada di Maktab Sabah, dan juga di Sarawak kita ada Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang. Nama dia panjang sikit. Maksudnya sekarang ni kita nak promosiin juga, sedangkan di Sabah tu ada Maktab Sabah. Betul. Okey. Pastinya murid Sabah memang ada di sana. Nak menarik murid Sabah ke sini tu kaedahnya, ataupun ibu apa yang bekerja sini? Yang macam saya maklumkan tadi, kita ada kita ada bekerjasama dengan Yayasan Sabah, yang mana dia menyalurkan murid-murid dia lah yang terpilih yang dipilih khusus oleh Yayasan Sabah untuk ke sekolah kita di Semenanjung ni. Tapi dalam banyak-banyak sekolah asrama dekat Malaysia ni 4 je yang jadi asrama Malaysia betul, ni pun. Betul. 4 sahaja. Namun begitu kita nak mempromosikan kemasukan. Mungkin ada yang kenal sekolah, tetapi ada yang tidak tahu pun sebenarnya kita ada program khas khusus untuk murid-murid asrama Malaysia yang kita akan maklumkanlah dalam kita punya podcast hari ini. So dengan harapan bukan sekadar 4 negeri ni saja, murid daripada 4 negeri saja yang layak, satu Malaysia boleh memohon ke asrama Malaysia ni. Apa yang membezakan asrama Malaysia ni dengan asrama lain? Okey. Bezanya ialah yang pertama, of course lah, asrama Malaysia ni wajib ada kaum yang selain daripada kaum Melayu. Dia tak boleh tak ada.
Kalau asrama harian yang lain, majoriti memang kita tengok 100% is Melayu, orang Melayu lah. Tetapi sebenarnya salah konsep sebenarnya. Orang berpendapat asrama harian ni kaum yang bukan Melayu tak boleh masuk. Sebenarnya boleh. Tetapi kita nak wujudkan satu asrama yang memang kaum selain Melayu ni mesti ada. Jadi asrama Malaysia ini kalau tak ada kaum bukan Melayu, bukanlah asrama Malaysia namanya. Wajib. Okey, yang kedua sekali, istimewanya sekolah asrama Malaysia ni ialah tak perlu bayar. Free of charge. Kalau asrama harian kena bayar. Sekiranya bukan miskin tegar, iaitu kena bayar yuran makan asrama RM1 dan juga RM3. Tetapi di asrama Malaysia tidak langsung dikenakan bayaran lah. Itu memang very special lah untuk asrama ini. Dan yang ketiga, kita ada peruntukan khas. Peruntukan khas bagi aktiviti murid. Jadi semua program di asrama Malaysia ini, peruntukan kerajaan ada diberi satu peruntukan khas khusus untuk keempat-empat buah asrama ini untuk pelaksanaan program bagi memastikan kejayaan murid-murid di asrama Malaysia inilah untuk melaksanakan program-program daripada peringkat negeri, peringkat sekolah, peringkat negeri, seterusnya ke peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Dan kita juga ada pertukaran pelajar. Contohnya pertukaran pelajar, murid-murid mesti memerlukan tiket kapal terbang untuk ke Semenanjung dan ataupun daripada Sabah Sarawak ke Semenanjung dan Semenanjung pergi ke Sabah Sarawak. Kita juga ada peruntukan tersebut lah yang peruntukan khas kepada murid-murid amal tersebut. Program ni maksudnya yang dirancang tu datang daripada Jabatan Pendidikan Negeri lah. Daripada sekolah ataupun sekolah sendiri. Betul. Sebenarnya kita ada satu program khas yang mesti dilaksanakan oleh pihak sekolah berdasarkan program yang kita perkenalkan lah untuk asrama Malaysia dan mengikut bidang-bidang, dan kemudian berdasarkan bidang tersebut pelaksanaan program mesti dilaksanakan berdasarkan program yang kita dah tetapkan, bidang yang kita tetapkan. Cik Anip, kita tanya pada Cikgu Su lah. Cikgu Su hebat ni, Cikgu Su hebat kita ni, rasanya dia lagi dekat dengan murid kan untuk aktiviti murid kan. Boleh kalau Cikgu Su ceritakan sikit. Program tu. Tentang program-program dia, antaranya itulah saya boleh katakan asrama Malaysia ni dia agak berbeza lah dengan asrama lain daripada Puan Andi dah katakan, iaitu tentang keunikan perpaduan dekat dalam tu. Even saya sendiri sebelum saya masuk asrama, saya pun ada perasaan macam kita tak berapa nak mengenali kawan-kawan lain. Tapi bila saya duduk asrama, saya tengok ada dengan kepelbagaian dia punya aktiviti tu kan. Contohnya baru-baru ni kita adakan perayaan Tahun Baru Cina. Waktu tu lah kita budak-budak ni sangat teruja bila kita tengok tarian Cina tu kan. Memang sangat menarik lah bagi saya kat situ. Satu lagi, kalau kita lihat daripada segi program-programnya juga, banyak bagi saya memang banyak membantu pembinaan karakter murid dekat situ. Contohnya macam kita setiap tahun kita akan adakan pilihan raya exco. Kalau biasa kita pilihan raya negeri, pilihan raya umum kan. Di peringkat sekolah tu sendiri, peringkat asrama, kita dah tekankan dia macam mana apa erti demokrasi kat situ. Melahirkan pemimpin murid lah ni. Ya, betul. Sebabnya kalau untuk makluman kan, sebenarnya kalau program-program yang kami adakan ni, kami sebenarnya sebagai penasihat kat atas. Jadi totally memang yang laksanakan adalah exco. Exco yang akan laksanakan, dia yang akan buat, dia akan even buat kertas kerja ke apa semua, saya akan bantu dia untuk buat kat situ. Jadi kita akan pantau bila saya kata saya nak turun, dia akan tunjuklah cikgu ni dah siap. Memang kita membentuk anak-anak ni sebenarnya untuk menjadikan seorang dia pemimpin masa depan, insyaAllah. Kalau macam pertandingan kan, adakah dia akan bertanding sama dengan sekolah asrama yang lain ke dia ada peringkat dia sendiri? Untuk pertandingan ni, kalau kita ada juga menyertai tadi macam Pak dia kata peringkat, kita ada asrama harian, kita ada asrama 4 asrama Malaysia tadi kan. Di peringkat asrama Malaysia itu peringkat kebangsaan, dan tapi asrama Johor ni, Amal Johor, kita ada juga menyertai program-program di peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Jadi dia kat sini kita kalau peringkat negeri kita akan bertanding bersama dengan sekolah asrama yang lain, tapi kalau di peringkat kebangsaan kita akan bertanding untuk 4 buah amal tu. Satu kelebihan lah kat situ kalau PAJSK tu dapat terus ke peringkat kebangsaan. PAJSK Jadi kalau murid-murid ni
kita memang bagi penglibatan. Kalau kita tengok daripada segi program amal tu sendiri kan, dia ada kesenian, ada pertukaran pelajar. Maksudnya dia bukan fokus kepada satu aspek saja. Mungkin biasanya kita buat pertandingan, okey kita nak aspek murid yang pandai je kan. Tapi tak, kalau amal ni kita bagi murid yang mungkin murid yang kurang daripada segi akademik, kita boleh hantar daripada segi koko. Contoh macam permainan tu. Jadinya target saya dan juga semua amal lah kan, seorang murid sekurang-kurangnya ada satu penglibatan kebangsaan yang akan mereka sertai kat situ. Okey. Siapa yang layak untuk memohon menduduki asrama amal ni? Okey, untuk asrama amal ni dia sama syarat dia macam asrama harian, iaitu yang pertama sekali mesti warga lah. Itu yang semua asrama harian perlu ada, warga negara. Yang kedua, tapi di asrama Malaysia special sikit, macam yang saya cakap tadi, wajib mesti ada kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Jadi kita buka kepada semua kaum, pelbagai kaum untuk memohon asrama Malaysia. Yang ketiga, B40 lah, kita dulukan B40. Dan yang keempat adalah berkaitan, kita ada buat juga pemilihan berdasarkan kepada prestasi akademik. Namun tak salah, sekiranya kalau ada yang berminat namun prestasi akademik mungkin sederhana ataupun memuaskan, jadi kita alu-alukan permohonan tersebut, tak cuba tak tahu kan. Okey, jadi mohon sahaja kepada permohonan tersebut lah. Kalau kita lihat sebenarnya amal yang berada di Johor ini adalah untuk perempuan saja. Betul. Lelaki berada di Kuala Lumpur dan Victoria juga Sabah dan Sarawak. Betul. Okey, kalau di Johor ni sebab sekolah perempuan, jadi pemilihannya kita buka kepada perempuan lah permohonan. Di Kuala Lumpur lelaki sahaja. Sebab Victoria Institution ni walaupun namanya perempuan, tetapi muridnya semua lelaki. Kalau di Sabah dengan Sarawak, perempuan boleh, lelaki pun boleh. Cuma kalau di Semenanjung ni dia kena terbang lah nanti. Ada tak murid daripada Johor ni di Sabah Sarawak tu? Ada sebenarnya ada. Okey, kalau macam tadi di Sabah ke Johor ni ada yayasan yang membantu. Kalau murid Johor ni ada permohonan yang ke atas kehendak ibu bapa. Mereka lah yang sebab saya pernah pergi ke Sabah kan, tanya daripada mana, daripada Johor. Memang dia kata dia minta untuk pergi ke Sabah itu perempuan. Perempuan juga. Jadi sebenarnya tak terhad. Kalau kita buat dekat dalam borang tu, kita boleh letak tik mana satu amal yang kita nak sebenarnya. Dia tak spesifik lah Johor untuk Johor je. Tak spesifik, tapi pemilihannya akan dibuat oleh pengurus amal dan berserta dengan jawatan kuasa pemilihan masing-masing lah sebagai setiap negeri. Jadi macam mana kalau tadi kan sebab dia kata prestasi tu kan, kalau dalam dari format apa tu, kalau prestasi menurun ke, ada tak kena buang asrama ke? Kita akan pastikan murid-murid tersebut kita akan bentuk dan kita akan polish sehingga dia mendapat kejayaan dari segi akademik sekurang-kurangnya, dan juga dari segi kejayaan dia lah pada masa hadapan. Sebab kita memang ada latihan berfokus ataupun program berfokus untuk peningkatan murid-murid, dan sekiranya murid tu tidak mencapai, kita tak ada maksudnya kita boleh panggil, kita buat pengeluaran murid, tak ada. Tak wujud. Dikeluarkan lah. Kecuali kalau murid tersebut sendiri yang mohon keluar daripada asrama Malaysia, ataupun permohonan ibu bapa sendirilah. Atas kehendak ibu bapa sendirilah. Okey, kita berhenti seketika, kita rehat dahulu. Okey, kita jumpa selepas ini.